Projek baru nak mari pula dah adik kakak dia weh. Projek gapa dia tu? Projek bayar gak internet separuh. Tapi boleh kelajuan internet ni supaya kita bayar sepenuh dah adik kakak dia weh. Jadi lagu ni adik kakak hari ni dah pihak projek baru nak mari pula dah adik kakak dia weh. Projek gapa dia tu? Projek bayar gak internet separuh. Tapi boleh kelajuan internet ni supaya kita bayar sepenuh dah adik kakak dia weh. Jadi lagu ni adik kakak hari ni dah pihak Ayarin Panbrit beliau ni merupakan timbalan jurucakap Jabatan Perdana Menteri. Dia royak katanya lelon ni pihak Kosatoco. Kosatoco ni hak orang duk cara berkenaan dengan udara, TV, radio, terotak, telefon gapo tu lah adik kakak. Lelon ni pihak Kosatoco duk tengah buat perancangan nak nge-show kepada Kabinet Menteri untuk nak mengadakan satu projek. Projek nak internet kepada rakyat yang ada bak sawadikan hangrat. Tu dia. Kerongkan ni adik kakak khususinya kepada orang yang ada bak sawadikan hangrat saja adik kakak dia weh. Bayar internet 160 kod sebulan. Kelajuan internet itu saat ni dah lebih kurang 40 gig adik kakak dia weh. Derah dah lah net tu adik kakak dia weh. Lepas tu masa gunanya lebih kurang 3 bulan. 3 bulan. 160 kod sebulan campur dengan web, campur dengan gapo dah adik kakak dia weh. Jadi dia royak katanya projek ni kalau boleh kau nak widea dalam tahun ni lah. Tapi khususi kepada orang yang ada bak sawadikan hangrak saja. Bagi orang tidak ada bak sawadikan hangrak ni tidak termasuk adik kakak dia dah. Dia buat semacam ni untuk gapo dia? Kerana nak kepada rakyat peringkat hak ada bak sawadikan hangrak bak koncong tu lah orang duk panggil tu. Sapa dengan internet. Boleh guna main internet kata seperti orang ramai-ramai katanya adik kakak dia dah. Tapi duk tengok learning tu boleh main belakang. Dah tak ada siapa dia hak tak main pun. Kecuali orang tak ada telefon ya ke balik ke. Kau guna adik kakak dia dah. Jadi projek ni adik kakak dia usaha royak katanya usaha nak jalan nak laksanakan dalam tahun ni lah. Kita nanti tengok. Kalau lulus, kalau berjaya lagu mana, mungkin dalam likungnya, dalam tempoh tahun 2058 ni, orang ada bak sawadikan hangrak akan boleh guna internet, bayar sekadar separuh. Tapi kelajuan internet ni seperti kita bayar sepenuh. Sekadar 160 kod saja adik kakak sebulan. Molek kalau tidak molek adik kakak projek semacam ni? Cuba komen mari di dalam ruang komen kita di bawah.